So hari ni hari ketiga daripada 30 hari aku bersama gyro ball aku. So macam biasa at least 3 minit tangan kiri dan 3 minit tangan kanan. Hari ni aku sambil-sambil tengok lembu je, kita layan gyro ball 3 minit tak lama. Sambil-sambil tengok-tengok lembu kan, bercakap dengan lembu. Untuk hari ketiga fokus aku biasakan dengan benda ni. Aku nak biasakan tangan aku pusing benda ni je. Sebab tangan kiri aku ni tak kuat lagi, jadi aku kena at least kuatkan dulu. Aku maintain colour hijau je. Colour hijau ni lebih kurang level 2 macam tu lah. So kita biasakan dulu. Lepas tu hari-hari mendatang kalau dah biasa esok baru kita fokus dekat strength. Okay, dah. Oh dah 4 minit. Dah 4 minit. Okay, kita tukar tangan kanan. So sekarang aku mula dengan tangan kanan. Tangan kanan start timing. Tangan kanan ni senang sikit, sebab tangan kanan ni kita dah kuat. Memang tangan main kita. Apa-apa kita pakai tangan kanan. Jadi tak adalah kikuk sangat. Senang je. Senang je. Ada orang cakap kalau nak terasa lagi buat macam ni. Luruskan tangan macam ni. Buat. Tapi sebab tangan aku tak kuat lagi, jadi aku tak boleh buat macam ni lah. Buat biasa dulu. Fokus biasakan tangan dulu. So hari ni first Ramadan. Yang mana berpuasa, aku ucapkan selamat berpuasa, insya-Allah. Semoga diberi nikmat kesihatan sepanjang bulan Ramadan. Dan semoga setiap amalan kita diterima lah. Dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Lembu ni kalau dia ada tangan, aku dah racun dia main benda ni dah. Nampak keluar urat. Baru 3 hari tau. Memang terasa lah lenguh dia terasa. InsyaAllah kita tengok apa hasil dia 30 hari nanti. Ok, sekarang 3 minit aku buat keluar urat. Lenguh tau, lenguh. Nampak macam senang, tapi lenguh betul. Lenguh, rasa nak terlepas tangan. Ini sekarang colour hijau je. Aku maintain colour hijau je, nampak. Colour hijau. So insyaAllah kita jumpa lagi esok hari keempat. Mantap. Yang mana nak beli dekat Big Kuning lah macam biasa. Okay, gyro ball. Alat untuk kuatkan tangan. Misi sado sebelum raya. Walaupun bucik tapi lengan sado. Bye bye.